Anda jutawan duit atau jutawan emas? Mari kita lihat fakta ini. Pada tahun 2015, harga emas adalah sekitar RM141 untuk 1 gram. Dengan 1 juta pada tahun tersebut, nilainya bersamaan dengan sekitar 7.1 kilo emas. Hari ini, dengan jumlah wang yang sama, pada harga emas RM699 untuk 1 gram, anda hanya mampu memiliki sekitar 1.4 kilo emas sahaja. Beratnya hanya 1/5 berbanding 11 tahun yang lalu. Hari ini, nilai 1 juta yang telah ditukarkan kepada 7.1 kilo emas pada 11 tahun yang lalu, nilainya sudah menjadi 4.9 juta. Nilai simpanan emas naik 5 kali ganda dalam tempoh 11 tahun. Ada 2 pengajaran penting di sini. Yang pertama, kuasa beli ringgit telah merosot lebih 5 kali ganda dalam masa 11 tahun. Kedua, emas telah mencatat kenaikan purata sekitar 25% setahun sejak tahun 2015. Bandingkan dengan simpanan di ASB, tabung haji atau KWSP yang hanya memberi dividen sekitar 5% ke 6% setahun dalam 11 tahun ini. Simpanan tunai bukan sahaja tidak mampu menandingi inflasi, malah menyebabkan kerugian kuasa beli. Inilah sebabnya Public Gold menyediakan platform belian emas yang mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas, boleh pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.